Matematik tahun 1 muka surat 29. Nombor 12. Jadi kita kena tulis nombor 12 dan perkataan 12. Jadi macam mana kita nak tulis 12? 1 dan bentuk 2 macam ni. Jadi untuk abakus adalah dekat puluh adalah 1, dekat sa adalah 2. Bermaksud ini adalah 12. Jadi kapur dekat sini dalam ikatan ni ada 10 kapur dan dekat sini ada 2 kapur. Ini adalah 12 kapur. Jadi macam mana kita nak tulis nombor 12 adalah seperti ini, 1 dan 2. Okey, anda teruskan buat nombor 12 dekat sini. Seperti ini, 12, 12, 12, 12, 12. Okey, dah siap. Lepas tu anda kena tulis perkataan 12 dekat sini. Ejaannya adalah DUA BELAS 12. Lepas tu anda tulis pula nombor dekat sini. Dalam kotak ni 12, dekat sini juga dan dekat sini. Seperti ni 12, 12. Semuanya 12 sebab kita buat latihan untuk 12. 12, 12, 12, 12. Okey, dah siap. Lepas tu anda kena tulis perkataan 12 dekat sini dalam garisan ni dan garisan ni. Jadi perkataan 12 adalah DUA BELAS 12. Dan anda teruskanlah sampai siap. 12 DUA BELAS 12 DUA BELAS 12. Okey, dah siap. Ini adalah jawapannya matematik tahun 1 muka surat 29.